Mikro dan nanoplastik merosakkan jantung dan saluran darah. Perkara utama yang dilakukan oleh nanoplastik bercas elektrostatik ialah ia memusnahkan mitokondria di dalam sel kita. Jantung adalah salah satu organ badan yang paling memerlukan tenaga dan mitokondria, pengeluar tenaga, yang memberikannya kuasa untuk setiap degupan jantung. Apabila mitokondria mula tidak berfungsi, jantung akan terhenti secara literal. Ia tidak lagi mempunyai tenaga yang cukup untuk mengekalkan ritma normal atau pengecutan yang kuat. Serangan jantung dan strok kekal sebagai punca kematian utama di dunia antara semua penyakit. Dalam konteks ini, amat membimbangkan bahawa saintis telah menemui mikro dan nanoplastik di dalam plak aterosklerotik, iaitu mendapan padat di dalam dinding arteri yang menyempitkan saluran darah dan boleh menghalang aliran darah. Apabila saluran darah menjadi sempit atau darah beku terbentuk, peredaran darah ke jantung atau otak terganggu, lalu meningkatkan risiko serangan jantung atau strok dengan mendadak. Kajian menunjukkan bahawa apabila mikroplastik terdapat dalam plak arteri karotid, risiko kejadian yang mengancam nyawa dan hasil yang membawa maut ini meningkat sebanyak 4.5 kali ganda. Zarah mikro dan nanoplastik mencetuskan pembentukan darah beku. Apabila mikro dan nanoplastik memasuki aliran darah, ia tidak hanya hanyut ke sana secara pasif. Disebabkan cas elektrostatiknya, zarah plastik melekat pada dinding saluran darah dan menarik protein dan sel darah. Zarah-zarah bersalut ini merosakkan endotelium, lapisan sel ultranipis yang melapisi bahagian dalam saluran darah. Endotelium adalah seperti cangkerang saluran darah yang pintar. Ia mengawal pengembangan dan penyempitannya, mengawal pembekuan darah dan melindungi daripada keradangan. Walau bagaimanapun, di bawah pengaruh mikro dan nanoplastik, sistem ini rosak, menyebabkan keradangan kronik dan peningkatan risiko trombosis. Di samping itu, mikroplastik yang bercas elektrostatik boleh berinteraksi dengan sel darah, platelet dan sel darah merah, mengganggu tingkah laku normalnya. Dalam keadaan normal, sel darah merah membawa cas permukaan negatif yang dipanggil potensi zeta, yang menghalangnya daripada melekat bersama dan membolehkan darah mengalir dengan bebas, walaupun melalui kapilari terkecil. Tetapi apabila terdedah kepada mikroplastik, cas ini berkurangan. Sel darah merah mula bergumpal, kelikatan darah meningkat dan pembentukan bekuan bermula. Akibatnya, gumpalan darah muncul di dalam saluran darah, menghalang aliran darah yang amat berbahaya untuk otak, jantung dan mata. Ini seterusnya meningkatkan risiko keletihan kronik, gangguan penglihatan, hipertensi, serangan jantung dan strok. Nanoplastik berinteraksi dengan membran sel. Nanopartikel bercas positif sangat tertarik kepada komponen bercas negatif, menyebabkan gangguan integriti membran, contohnya, dalam sel darah merah, platelet dan sel endotel. Mikro dan nanoplastik mendorong perkembangan kanser. Peningkatan kadar kanser di seluruh dunia amat menakutkan. Saya fikir ia adalah sangat sah untuk menggelarnya sebagai wabak. Statistiknya amat membimbangkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menganggarkan bahawa pada tahun 2020 di seluruh dunia terdapat kira-kira 18.1 juta kes kanser baharu, manakala pada tahun 2022, hanya 2 tahun kemudian, ia telah menurun daripada 18.1 juta kepada hampir 20 juta. Dan sebenarnya, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, jika trend ini berterusan menjelang 2050, di seluruh dunia akan terdapat 33 hingga 35 juta kes kanser baharu. Benar-benar satu wabak dan benar-benar isu kesihatan utama yang menjejaskan setiap orang di mana-mana sahaja di dunia. Jadi ya, itu masalah besar. Untuk masa yang lama, kanser dianggap sebagai penyakit usia tua, hasil daripada mutasi DNA yang terkumpul, imuniti yang lemah, dan pendedahan bertahun-tahun kepada karsinogen. Tetapi hari ini, disebabkan oleh pendedahan nanoplastik, mutasi boleh mula terkumpul di dalam badan pada peringkat awal kehidupan. Terdapat peningkatan kadar kanser di seluruh dunia pada kanak-kanak dan juga pada orang yang jauh lebih muda daripada yang saya lihat dahulu. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah kita mengalami peningkatan dalam kalangan orang yang menghidap kanser, kanak-kanak, dewasa muda dan mungkin bukan disebabkan oleh merokok atau alkohol atau apa-apa,
nampaknya ada sesuatu yang lain dalam persekitaran yang menyebabkan kanser ini pada kadar yang membimbangkan dan ia semakin teruk jadi masalah yang sangat serius ya dan sekali lagi salah satu kemungkinan yang boleh menyebabkan ini, kita akan bercakap lebih lanjut mengenainya sememangnya nanoplastik. Kita perhatikan dalam 30 tahun terakhir bahawa di sesetengah negara kita memerhatikan kanserogenesis permulaan awal, supaya tumor didiagnosis lebih awal daripada sebelumnya. Jadi itu seperti kanser kolorektal yang diperhatikan lebih awal dan didiagnosis lebih awal daripada 30 tahun yang lalu. Secara purata, peranan penting dalam perkembangan tumor mungkin dimainkan oleh disfungsi mitokondria, disebabkan oleh pendedahan kepada nanoplastik. Ini berlaku melalui pengumpulan mutasi dalam DNA mitokondria dan gangguan mekanisme kematian sel normal yang bersama-sama mengurangkan keupayaan badan untuk menghapuskan sel yang rosak dan meningkatkan kemungkinan sel-sel ini berubah menjadi sel tumor. Jadi, sel-sel tumor ini sangat agresif dan biasanya mereka tidak mengambil apa-apa yang tidak boleh digunakan. Jadi, maksud saya, apa yang boleh berlaku? Maksud saya, ini secara hipotesisnya ialah mereka boleh menghasilkan sedikit tenaga daripada, anda tahu, plastik ini atau entah bagaimana beberapa laluan diaktifkan yang membantu, anda tahu, sel-sel untuk bergerak lebih pantas daripada yang sepatutnya. Jadi kita perlu menyiasatnya. Jadi itu soalan yang sangat penting dan pada asasnya kita sedang berusaha untuk mengetahui apa yang berlaku secara mekanistik dalam sel-sel tersebut yang boleh mereka gunakan plastik untuk memudahkan potensi migrasi mereka. Nanoplastik meningkatkan tahap spesies oksigen reaktif dalam sel dan tisu organ, menyebabkan tekanan oksidatif yang mempercepat pertumbuhan sel kanser, membantunya merebak ke tisu lain, merangsang pembentukan saluran darah baru, meningkatkan keradangan dan melemahkan sistem imun. Selain itu, tahap tekanan oksidatif yang tinggi yang disebabkan oleh nanoplastik bercas elektrostatik menggalakkan kelangsungan hidup sel tumor dan mengurangkan sensitiviti mereka terhadap terapi, menjadikan sel-sel malignan lebih agresif. Apa-apa sahaja yang merosakkan DNA sel normal yang bertanggungjawab untuk pertumbuhan dan pembahagian sel. Kerosakan itu boleh menyumbang kepada sel tersebut menjadi malignan, membesar, membahagi dan merebak tanpa kawalan. Itulah kanser. Dan itu pastinya satu kebimbangan tentang kesan nanoplastik. Dan lebih daripada itu, kerana nanoplastik menjejaskan begitu banyak fungsi sel, pengoksigenan, keupayaan sel untuk berfungsi, lebih daripada itu, saya bimbang sebagai seorang doktor yang merawat kanser bahawa nanoplastik mungkin mengurangkan keberkesanan rawatan kanser kita. Saya seorang doktor yang merawat kanser dengan terapi radiasi, jadi saya bimbang tentang nanopartikel yang menjejaskan penggunaan terapi radiasi untuk mengawal kanser. Dan sebenarnya terdapat beberapa kajian praklinikal mengenai perkara ini yang menunjukkan bahawa nanopartikel dan pastinya disumbangkan oleh tipikal cas negatif yang dimilikinya, selain memberi kesan buruk kepada sel, sebenarnya boleh mengurangkan keberkesanan terapi radiasi. Sudah tentu terdapat sebab teori yang ketara untuk mempercayai bahawa nanopartikel boleh mengurangkan keberkesanan rawatan kanser, bukan sahaja modaliti terapi radiasi saya, tetapi pastinya saya mempunyai kebimbangan yang sama tentang ia mengurangkan keberkesanan kemoterapi atau rawatan sistemik lain atau imunoterapi. Kajian oleh Universiti Perubatan Vienna telah menunjukkan bahawa zarah mikro dan nanoplastik kekal di dalam sel jauh lebih lama daripada yang dipercayai sebelum ini, kerana ia dipindahkan ke sel yang baru terbentuk semasa pembahagian. Di samping itu, terdapat juga petunjuk awal bahawa zarah plastik ini mungkin memainkan peranan dalam metastasis tumor. Jadi itulah salah satu masalahnya, anda tahu, tumor membesar dengan sangat cepat dan kemudian merebak. Dan apa yang kami perhatikan ialah zarah-zarah ini dikekalkan oleh sel walaupun selepas pembahagian sel. Dan kemudian ia membantu sel-sel untuk berhijrah lebih cepat supaya ia boleh bergerak lebih pantas. Dan itu adalah sifat yang juga kami perhatikan dalam sel-sel tumor apabila ia berada di dalam badan supaya ia boleh bergerak ke tempat lain dan juga bermetastasis. Jadi kita perlu menganggap bahawa juga
dalam badan bahawa sel-sel tumor ini pada dasarnya boleh menggunakan plastik tersebut untuk membiak dan bergerak di dalam badan. Apabila saya sampai ke topik plastik ini, saya terfikir, anda tahu, bahawa ini, anda tahu, kami perkenalkan di sini. Nanoplastik menjejaskan setiap sistem dalam tubuh manusia. Ia bertindak sebagai pencetus yang mencetuskan pelbagai proses yang membawa kepada penyakit serius. Semuanya disebabkan oleh cas elektriknya. Hari ini, kita tahu bahawa nanoplastik memainkan peranan penting dalam perkembangan keadaan yang telah menjadi punca utama kematian di seluruh dunia. Nampaknya manusia telah menghadapi ancaman terbesarnya, iaitu rintangan antibiotik, penyakit autoimun dan neurodegeneratif, serta kanser. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada penyakit itu sendiri. Bayangkan menjalani kehidupan biasa,